Ramai yang tak berani tangkap kontrak ni guys. Depa kata banyak kayu. Susah nak buat kerja. Tengok lagi banyak kayu nak korek pun susah guys. Kemudian terpaksa pula kena buat terowong tu. Buat terowong dekat bawah tu. Dekat bawah kayu untuk masukkan pipe. Wah, memang kritikal lah guys. Jadi angka cuba buat dia tengok sendiri guys. Kita masukkan ni pipe ni. Ni masukkan ni di bawah kayu guys. Tengok masuk dalam terowong ni kira-kira ni. Masih sangkut lagi dia. Kita kena buang sikit tanah-tanah kat depan pipe tu guys. Dia macam sangkut. Kita buang dia sikit lebih kurang guys. Nanti kita cuba colok dia, tengok lagi dia boleh gerak ke tidak. Ni tengok, ni terowong ni pun tak kemas lagi ni. Kena bagi ulang lubang dia besar sikit, baru dia senang masuk guys.